Pesak kurung pahang ni dia sebenarnya tak susah kalau kita tahu dia punya formula. Okey, pesak kurung pahang dia tiada potongan pada bahagian pinggang. Dia tiada potongan pada bahagian pinggang. Saya tunjukkan sekali lah apa perbezaan pesak kurung pahang. Kalau anda nampak, ini adalah buku koleksi pola tau daripada Tizaza. Ni dia. Nak jadi pakar jahitan. Untuk pola kurung pahang ada dekat dalam buku Nak Jadi Pakar Jahitan. Buku kita macam ni tau. Ni contoh saya bagi, dalam ni ada banyak sangat koleksi pola. Yang ni contoh. Sebelah ni gambar raja, sebelah ni arahan. Ikut saja step by step, anda akan dapatnya macam ni. Contoh macam saya ajar tadi. 0:1 ukuran bahu. Ni. Tapi kalau yang dalam ni kita terus buat tanpa dibahagi dengan 2. Macam yang saya terangkan tadi. Boleh je kalau kita nak buat macam ni. Tetapi bila kita buat dalam kertas pola, bahagian tangan ni nanti anda kena tambah kertas sikit. Dia tak ada masalah. Boleh tambah kertas. Maksud saya tambah kertas brown paper tu lah. Sebab kalau tak tambah nanti tak cukup ukuran tangan dia. Kalau kita ambil sekaligus ukuran bahu ni.